Nombor 2. Hospital Kluang Lama. Hospital Kluang yang terletak di Johor telah dibina di Jalan Hospital pada tahun 1931. Pada tahun 1931 hingga 1939, hospital ini hanya dilengkapi dengan bangunan penyelia, pejabat rekod dan Dewan Sekolah Latihan. Dewan Sekolah Latihan kemudiannya diubah suai menjadi Jabatan Pesakit Luar, Bilik Kad, Bilik Daftar Masuk, Bilik Operator, Unit Kemalangan dan Kecemasan serta Dewan Pembedahan Minor. Sepanjang tempoh penjajahan Jepun, bangunan Hospital Kluang telah dijadikan pusat pentadbiran Jepun dan perkhidmatan Hospital Kluang dipindahkan ke tapak. Setelah Jepun menyerah kalah pada tahun 1945, Hospital Kluang dipindahkan semula ke bangunan di Jalan Hospital. Hospital ini bagaimanapun telah ditinggalkan setelah hospital baru yang terletak 8 km dari hospital lama ini dibuka sepenuhnya pada tahun 2011. Sejak daripada itu, pelbagai kisah aneh telah diceritakan oleh penduduk setempat. Antaranya, seorang pengawal keselamatan di kawasan hospital tersebut pernah terlihat kelibat jururawat di hospital ini dan ada juga yang mengatakan pernah melihat benda putih bergolek keluar dari bilik mayat di hospital tersebut. Selain itu, YouTuber Faizal Rozi yang menjalankan ekspedisi di sini pada tahun 2018 telah berjaya merekodkan beberapa kejadian aneh di dalam videonya. Terdapat juga kelawar yang tiba-tiba terbang keluar. Bilik dia sama dengan Melor 3. Batman dah keluar. Aduh, hilang dah kat semangkuk.